Kita selalu dengar kan pasal syarikat-syarikat gergasi kat Amerika sana, tapi pernah tak kita terfikir, macam mana kita kat Malaysia ni nak jadi sebahagian daripadanya? Nah, hari ni kita nak buka kotak satu dana pelaburan yang bagi kita jambatan terus ke pasaran saham terbesar di dunia. Cuba bayangkan sekejap. Apple, Microsoft, nama-nama besar yang produk dia kita guna hari-hari yang ada dalam poket kita sekarang ni. Pernah tak terlintas? Bestnya kalau aku pun boleh jadi sebahagian daripada pemilik syarikat ni. Tapi, macam mana caranya? Mesti nampak macam rumit kan? Kena buka akaun kat dua negara ke? Apa kata kalau saya cakap sebenarnya ada cara yang jauh lebih mudah? Tak payah pergi jauh-jauh, guna platform pelaburan tempatan kita je. Jadi inilah yang kita nak bedah siasat hari ni. Kita akan unbox satu dana yang namanya MyETF Dow Jones US Titans 50 atau senang panggil MyETF US 50. Kita akan tengok apa ada kat dalam dia lapis demi lapis berdasarkan helaian fakta rasmi dana ni. Okey, jom kita mula. First thing first, setiap produk pelaburan mesti ada matlamat dia, ada misi dia kan? So, apa sebenarnya misi utama dana ni? Apa yang dia cuba nak capai untuk kita sebagai pelabur? Kalau kita tengok helaian fakta dia, misi dia sangatlah straightforward. Dana ni sebenarnya cuba untuk copy-paste je prestasi 50 syarikat patuh syariah yang paling besar kat US. Senang cerita macam ni lah. Kalau 50 syarikat tu secara puratanya naik 10%, dana ni pun akan cuba ikut naik 10%. Simple kan? Dan, ni poin yang sangat penting tau. Pengurus dana ni bukan macam seorang magician yang pandai-pandai pilih saham mana nak beli. Tak, dia cuma ikut je satu playlist yang dah sedia ada. Playlist ni nama dia Index Dow Jones Islamic Market US Titans 50. Jadi apa je lagu dalam playlist tu, itulah yang dana ni akan mainkan. Kemana je indeks ni pergi, dana ni akan ikut rapat dari belakang. Alright, misi dah faham. Sekarang, jom kita tengok iklan dia pula. Apa selling point dia? Apakah ciri-ciri utama yang pengurus dana ni ketengahkan untuk tarik minat pelabur macam kita? Jom kita siasat. Okey, so menurut helaian fakta dia, ada beberapa benda yang menarik. Satu, senang gila nak akses. Boleh beli dan jual terus kat Bursa Malaysia, macam beli saham biasa. Dua, kos dia lebih rendah, tak ada cas jualan, yuran tahunan pun kira okey. Tiga, dia fleksibel. Bila-bila masa je pasaran buka, kita boleh trade. Dan yang terakhir, ia telus. Tiap-tiap hari kita boleh tahu apa sebenarnya isi perut dana ni. Inilah part paling best bila kita unboxing apa-apa pun kan. Jom kita buka kotak ni betul-betul, kita tengok apa sebenarnya yang kita beli bila kita laburkan duit dalam satu unit dana ni. Fikirkan macam ni, dengan sekali klik je, duit kita tu terus dipecahkan dan dilaburkan dalam 50 syarikat gergasi US. 50. Inilah yang orang panggil diversifikasi segera. Daripada kita letak semua telur dalam satu bakul, kita terus dapat 50 bakul. Walaupun semua bakul ni berada dalam pasar raya yang sama, iaitu pasaran US. Okey, sekarang tengok ni betul-betul. Ini mungkin bahagian paling penting dalam unboxing kita. Cuba tengok, hampir separuh, hampir 50% daripada dana ni tertumpu pada satu sektor je. Teknologi maklumat. Maknanya apa? Maknanya nasib dana ni memang sangat-sangat bergantung pada syarikat-syarikat teknologi. Kalau tech tengah on fire, dana ni pun ikut on fire. Tapi kalau tech tengah tak berapa okey, faham-faham je lah kan? Dan bila kita zoom in lagi, nampak tak nama-nama ni? Familiar kan? Tengok tu, Apple dengan Microsoft je dah makan hampir 20% daripada keseluruhan dana. Bayangkan macam ni, untuk setiap RM100 yang kita labur, dekat RM20 pergi kat dua syarikat ni je. Ini menunjukkan betapa pekatnya dana ni pada beberapa nama besar. Okey, isi kandungan dah tahu. Soalan penting seterusnya, mestilah pasal harga dan performance kan? Berapa kos nak pelihara dana ni dan macam mana pula prestasi dia? Jom kita check it out! Dari segi kos, kita tengok price tag dia. Jumlah yuran tahunan dia lebih kurang 0.475%. Nampak macam sikit kan? Ini bermakna untuk setiap RM1,000 yang kita laburkan, dalam RM4.75 akan diguna setiap tahun untuk bayar kos pengurusan. Kena ingat tu. Okey, nak tahu performance dia bagus ke tak, kita kenalah bandingkan. Cara paling senang kita bandingkan indeks yang dana ni ikut, iaitu DJUS 50, dengan satu lagi indeks yang sangat popular, S&P 500. S&P 500 ni kira macam wakil untuk keseluruhan pasaran saham US lah.
Penting untuk kita ingat, data ni dari Julai 2018 tau. Dia macam satu snapshot dari masa lepas. Waktu tu, indeks DJUS 50 ni bagi pulangan 17.6%, kalahkan S&P 500 sikit je. So, pada masa tu, strategi fokus pada 50 gergasi ni menjadi. Tapi, dan ni tapi yang besar, prestasi lepas tak semestinya sama dengan prestasi masa depan. Itu kena sentiasa ingat. Baiklah, kita dah tengok yang best-best. Sekarang, kita kena jadi pelabur yang bijak. Kita kena tengok juga the fine print. Apa risiko-risiko yang datang sekali dengan package ni. Risiko pertama dan yang paling ketara ialah risiko pasaran. Senang je nak faham. Kita ni macam tumpang kapal ekonomi Amerika. Kalau laut ekonomi US tu tenang, kapal kita pun okey. Tapi kalau ada ribut, ada masalah politik ke apa ke, kapal ni akan bergegar. Dan nilai pelaburan kita pun akan ikut bergegar sekali. Tak ada jaminan laut akan sentiasa tenang, ya? Okey, risiko kedua. Ingat tak tadi kita cakap Dana ni cuba copy-paste indeks? Ini dipanggil risiko ralat penjejakan. Kadang-kadang, proses copy-paste tu tak 100% sempurna. Mungkin ada sikit beza. Sebab apa? Sebab ada yuran, ada kos-kos lain. Jadi, pulangan yang kita dapat mungkin lari sikit sangat daripada pulangan indeks yang sebenar. Dan satu lagi benda kita tak boleh lupa. Kita labur dalam dolar US, tapi kita belanju pakai ringgit Malaysia. Jadi, ada satu lagi lapisan risiko kat situ. Risiko mata wang. Contoh, katakanlah pelaburan kita dalam dolar naik, tapi pada masa sama, ringgit jadi makin kuat. Bila kita tukar balik duit kita ke ringgit, keuntungan kita tu boleh terhakis sikit. Benda ni kena ambil kira. Okey, yang ni teknikal sikit, tapi penting. Setiap dana ada nilai aset bersih atau NAV. Anggaplah NAV ni macam harga sebenar semua barang dalam kotak tu. Tapi, harga yang kita bayar kat Bursa Malaysia tu pula bergantung pada permintaan dan penawaran. Jadi, ada kemungkinan kita bayar harga yang sikit lebih tinggi atau sikit lebih rendah daripada harga sebenar dia. Jadi, selepas kita unbox semua ni, soalan terakhir untuk anda fikirkan ialah, adakah bakul yang berisi 50 syarikat gergasi US ni sekeping puzzle yang sesuai untuk melengkapkan gambaran keuangan anda sendiri? Jawapannya ada pada anda.